Ni Acik daripada Abdul Rahman. Parit Sulung. Parit jangan lupa. Parit Abdul Rahman. Kita masing-masing berasal dari Parit. Parit Abdul Rahman. Parit Abdul Rahman Laut. Laut. Dah soul dah Acik ni. Lama dah tengok kita kat Mida. Lepas tu sana pun ada soul, geng. Betul. Dinding je. So dekat sebelah Angel dapat. Acik dari jauh tau. Manjung Perak. Mana Acik Manjung Perak? Yang bestnya Acik ni datang 3 family. Ni Acik Manjung Perak. Alhamdulillah ada Acik. Acik, kata-kata untuk hari ni. Macam mana nak kata-kata? Tanya bos yang beli tu. Tanya bos yang mana? Ke nak tanya? Acik tak tahu. Tanya perasaan Acik lah. Boleh Acik? Perasaannya bila terhibur bila sangat. turun dekat gudang Posijan Acik. Ya, terhibur sangat kan anak ni beli set kayu jati. Kayu jati. Itu je. Barangnya banyak tak Acik kat sini? Banyak sekali, bukannya sikit-sikit lagi dah. Bukan sikit-sikit Acik Sikit dah. Ya Allah. Memang paling-paling banyaknya. Paling banyak. Kalau siapa nak datang kunjunglah Jati punya kedai ni. Alhamdulillah. Ni nenek tolong promotekan orang Perak pula. Orang Perak pula. Orang Perak. Nenek tengok. Orang Perak. Nanti orang Perak pun datang mari beli. Itu je lah. Kita gerak-gerak ya, nenek. Ngonten-ngonten. Apa-apa pun. Nenek dari jauh dengan family dah sanggup datang ke gudang Posijan. Jauh tu, Nek. Pak tadi kita tengok dalam West 400 lebih km. Berapa jam tu, Nek? Perjalanan? Tak, pasal kami dari Kenduri adik dekat Johor Baru. Jadi anak ni teringin sangat beli kayu set Jati ni. Tu yang kami singgah ni. Ikut anak aje tu. Ikut anak je. Kalau tak ikut anak tak sampai kemari. Tak jumpa kita hari ni, Nek? Tak jumpa lagi. Ada jodoh lah ni, dah jumpa. Saya pula gelak-gelak. Apa pun, Nek, terima kasih. Gurau-gurau sikit. Alhamdulillah. Ni, geng, 3 kereta datang kat gudang Posijan. Apa, Nek? Ada barang kita kasih apa, Nek? Hamper. Dia beli hamper untuk kami, tahu tak? Kau nak datang cepat. Datang cepat, Nek. Tengah promosi ni. Tengah promosi, Nek. Tengah promosi penghantaran free lagi. Allah. Datanglah cepat. Datanglah cepat.